yang kinayang kelilike ya Allah akan kana ke lagi nya mungkin yang kelilike menang itu ngan kuat ada kalian anak gop padum rame orangnya anak-anak yang dipejak ikulai ron watai kajet ke urang watai kai kerja niku memah hanai turile mayah hanai turile pakon karena sibuk dengan kerja sibuk dengan peng KMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Syukur kepada Allah di malam yang mubahagia reanya getanya kata mesapat di tempat yang mulianya dan lakaba Allah bernabi berkah di Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah betul sampai ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lakaba Allah sehingga ura akhirat di getanya bermerumpuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mu'tabar yang tamlake ba Allah wujud lampu kepada kitanya, penerang dalam hidup kitanya. Takzim penghormatan kamu istimewa kepada Tunku Gisyik dan perangkat Kampung Baru. Takzim penghormatan kamu kepada Tunku Imam dan Imam Syekh. Takzim penghormatan kamu seluruh duha-duha halapan, ketua pemuda dan unsur kepemudaan. Takzim penghormatan kamu istimewa kepada Abah pimpinan Balai Pengajian Babul Muttaqin beserta Ummi. Tamlake ba Allah Abah dan Ummi berpanjang umur berkah rezeki insyaallah baik ketubut kita jaban Bandung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istimewa kepada seluruh wali santriwan dan santriwati dan seluruh santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hai yang baik karu punya aju ya dengar ya yang baik karu. Jadi ni Abah pimpinan dayah bertegak. Dan ni aku Tuharon dengan Amit Gom yang nampu bila ni. Hidung kata ajak dakwah babak pesantren babak dayah babak balik. Dengan air pergi awon. Tuhan ni gara-gara awak ya. Mak haji makin muda, ayah haji makin muda. Itanya tak kubur anak orang makin Tuhan ni. Lebih kau dah anak-anak muda dia awon. Hari bunuh kali 4 je itanya belum bunuh. Awak panikah. Tak kuambul. Awak panik dia yang belum. Lontanya orang pakai baju urusan kah? Hari ni punya jauh. Memang menang dengan ni berbuka road. Dah, ni ingin orang. Nyo malamnya hanatrip apa khabar? Hadiah cukup le, belum tuan hanatrip siat macam. Loan pribadi home draw ni. Anak ni dia maju. Nanti 25,000 agam 25,000 ni ini. Sirol cok duaro agam kaboh hidang kaboh. Tapi yang keim yang karu-karunya hana. Hai. Kalah.
Ni. Loan pribadi dalam kemah. Loan pribadi iri. Dan berdebatih menyatakannya berarti itu. Kitanya bandung iri. Ketika di rumah kitanya nak anak buat kepegah bunuh sekitar 80 orang. Jamun tinggal dun nyobek je ke sombong. Jamun tinggal dun wate banjir bandang di Sabah Kampung di Jawa Barat. Rumah hancur, kedai hancur, tempat usaha hancur, yang tinggal kokoh tagai, yang natudang tagai kabah rumah. Gecek-cek ternyata rumahnya tempat kesemubut anak ni cucut. Nyobek jinon. Entuklah. Lelai tu ke baru tak doa tanda. Jadi kala. Rumah yang mencahayati Allah di rumahnya. Dengku agak malap lampu dengku. Bak manusia agak malap, bak Allah terang. Rumah-rumah tanya yang hana anak ni pun. Bahkan anak dah dia hujak bak Allah. Yang udip TV 20 jam. Yang udip radio 20 jam. Terang lampu, bahkan na lampu luar dalam tapudin. Ika Allah support dengku yang nak pakai baca Quran. Yang berjujur dah pegang. Noh nak bela-bela, berjujur dah pegang. Hidung hawa dan iri tu lagi ni. Anak ni teruk kena ya apa tu? Kiban berkat rumah. Yang pegah ditanya rumah, elok tengku sampai-sampai kedawang lako tu. Tuhan dawang, lako tadi buat, rumah tadi buat. Anak ni tidak bagus dia buat. Handawa. Dia kalau kemah. Nya pajang baru dah dupu. Untuk 10-20 tu ni akan datang. Jadi kalau keadaan beda. Memang apa? Berat buatnya. Berat buat. Tuhan. Golong yang ni. Jadi kalau mereka maaf. Tuhan. Macam model anak min. Macam gaya anak min. Dengan prinsip masing-masing. Dengan gaya masing-masing. Ijak kena rumah. Kita mau buat. Sampai pos di kuru. Mempikiran dulu semua buat. Maka tiga-tiga kadang-kadang. Pakat dengku-dengku jamun. Kurai-kurai jamun. Igotnya bak jaro gawe. Hai ke fikir. Tetap tepung. Ilung gaya ke agama ayat buat kenampuk. Tetap payah tepung. Lawitnya lu kadang kaya pegak macam-macam. Rumah, gepah, lako dalam penjara. Ayah, gepah, anu, ayah dalam penjara. Mak, poh, anu, mak dalam penjara. Yalah, buku gede. Hai, kini kalian kibat lengguru SMA. Kini kalian kiban batat anak mi lawit yon. Kiban ulak-ulak anak mi. Kini kalian. Hakeman. Ilo lu ngajar by SMA memang belah tu ni. Kini kalian kiban ulak-ulak anak mi lawit yon. Nah beda tanya jamun. Beda. Tanya batat anak ulak-ulak. Anak mi lawit yon lu batat utama anak ulak-ulak. Hai. Jamun tanya batat aja pirukok. Batat tadu lambak beria. Betul. Jamun tadu pirukok. Kamu pirukok jamun. Musom-musom. Jino. Agama. Jamun menyatakan pirukok guru usi merah belum. Punya jino bagi usi lagi pirukok. Usi pirukok di balik. Pirukok awak lu dah nampu dah peng belum. Alah kuan peng kok lu peng kampung dan lebak noleh. Bagi usi lagi pirukok. Dari yo. Bagaimana? Maka lu pegang ikannya payah berkeluh ke pendidikan. Acin kala apabila getanya singa anak getanya hana betli, anak getanya hana dengan ilmu akhirat li, anak getanya hana dengan agama. Ilung pegah apa lagi nan punya pengen haji home lu buno bisi ke pegah baklum buno patai duduk lepas jauh pakai mah bagi si buno ke baklum tunggu le pegah masalah ship bacut masalah ship you pegah
Long pegah hai pagi syiah hana payah dah pegah ke matalah syid. Menya memang anu niat yang main syid yang hana yak good hana yak gula, hana di agama, ada tajak kenan tatro meja-meja tengah main lom syid. Pakon ulai laulai hana agama, lam hati hana iman, tetap main syid. Udah grok-grok matalah syid. Tapi ada mit yang kaijak tu, ada mit dah pendidikan, ada mit dia ituri Allah, ada mit dia ituri Nabi. Nah agama lam hati, ada tayu men, hai men. Pakon karena dia kuat dunia akhir hari. Betul ni. Yang pasti awak mention. Ni habis sekalian ni, boleh adalah. Maka acil kalam. Tadi, acil kalam. Ilong yang pas jangan nak pakai mic nyo. Pakai nunggu. Nak pakai mana? Apa? Saya perut mic. Nak buka haju dulu dah boleh. Buyong. Ada tak kau? Ya, ilong perlu pakai mic begon. Pakai nyo kadua bulan setengah tiap malam. Bulan sanyo kalau menapri malam Jumaat nyo sebagai April malam bulan sanyo. Maka ilong pegang nyo mic hanagot. Nyo raya aku, raya aku. Lagi dia kumo. Kita cupit hanagot kumo ni kan. Tanya baik ni apa ni. Ilong buka haju. Hai kawajar, pak balai-balai tu nyo mic kat cocok. Hai. Nekalan punya hana but le tengok. Nekalan pu kejadian anak min haitem jak le balik. Anak min haitem jak le udaya. Acin kalan punya urang hana le agama dalam kampung. Bagi dah pernah dulu. 10 tahun yang akan datang. 15 tahun ukur dulu. Acin kalan keadaan nangrau le. Yang pun akan terjadi dulu. Apabila rumah pun hana jak le. Ubale hana to le. Nyala KMA, guna kaki singgung di pagi si. Kaki singgung di pagi si, matalah jak melata. Nyan pagi si dah KMA pak pagi si. Nyan kan kampung ron mendem, ada kampung kau menanji. Yang tenang mendem. Dan dia fikir, oh dengku, kampung kamu mendem hana urung tuha. Oh kan, ada kampung kau hana jak li. Nyan ibu-ibu hana liya abul bapak-bapak. Tapi mereka banding ibu-ibu bapak-bapak ramai ibu-ibu. Betul. Malamnya macam anu dumno epat mak pertanyaan lung ho ayah tapi lung bayang puno ku yang punya ramai janda kok mak saja-saja hana ayah epat coba le je pakan gejak karena naunangan kanduri ni hana jangan mengejak api pakai mahal nya seakan-akan di urung si menol urung si agam hana pele lu keun dia ni ayah nanti malam mulut badai ayah nak ceramah. Ejak mah mendem. Ayah, ilmu menyajir ayah dro-dro menjak. Alah nyanyi nikah nampu biruruh lu. Jangan mak mentang tip. Bukti tu bu. Masalah ni rumah pula. Tahu mesti tetap mak ayah. Kadu mana? Suami ho ibu. Kerana gak minta belanja. Apa kerana kerja? Kerana kali juga lu. Kanya penting dah pegang dalam koron. Kalau lu macam hana puji, no lagi hana lekor beli cik. Nah yang pegah menang. Hana genit na di rumah. Pakat dia urus siagam. Survei membuktikan. Tak kalah bilang. Anak mit yang geuruh bu mak. Anak mit yang gedidik bu mak. Anak mit yang tongan mak. Hana le campur tangan ayah. Hana gedidik bu ayah. Hana gepermun bu ayah. Jarang anak banyaknya sukses. Jangan anu banyak yang dikebut. Pakon karena mak mesti food dengan manja. Yang baru mak yang hantuk saya ulama ni. Anak mit punya kabak ni aku. Jangan tak dikebut. Pakon ini ada kira adik jangan makan permen ha. Tekan mak, tekan ni. Haju dengan adik. Adik baik ada kena yang melohop untuk ni haju ni jangan ni. Maka sebenarnya pendidikannya ayah dan mak sama-sama ni. Ya lo kalian mak mentang ayah perindro saja. Yang ayah kau tu. Ayah dan mak bersama-sama. Allah debu de pegah mentang ni. Lun punya anak kegiatan tetap yang tak buat anak ni. Merumpok menua tiga ke, kamu keluar. Merumpok menua tiga ke, katanya iban anak lun, iban etna kaibut, bukan dia tajwid paling kurang ayah dan mak bersahabat. Kalau kena punya ayah dan mak. Punya dengan mak menoi ke anak ni. Mak yo, mak, mak dong semalam anak aku abu tu, pakai
Hai mak, untuk malam kau mak kat nak hafalan. Ilo mak kan mengajar kau hafalan. Ida lagi tiba. Bukan bu mak. Oh, baik kerja ke dia. Nanti aki-aki baik kerja ke dia. Anakku. Yang jangan mak ini. Hai mak kasih sayang. Tega seorang mak yang biarkan anak dan aki sebelah gekun han mungkin ke anak kepada aki sebelah sikurang bulan 10 huruf lampu long set kepada kandung watai truk baru mau tengku kali ada aki sebelah gekun bu mak tapi punya ayah dengan mak jadi kala ni ayah dia mengin dek jangan tegas ni mak kan ayah dia dengan mak dek ada apa ke ikut apa aku dulu dah dengan guru nak duduk rumah. Ayah, tegas. Mak, kau apa anak mak ibu lagi? Dia dah ni. Maka ayah dengan mak selaras. Ni, di anak payah dua ayah dengan mak. Ayah dengan mak. Lu ingat zaman ni anak lu mata gelah pun SD lu tarik habis hicung aku. Tubuh, pok royu. Iklik ke rumah lu. Pakai gagli kan? Terlalu tega lagi ni. Pakai kaki hati aku. Yang menyeret anak long. Patah takut-takut. Suatu menjawab. Pani anak kah? Anak long. Bukan dong. 10 bulan 10 urut bukan dong. Kita penaruh bukan hal. Ini kan tak mudah bukan long bukan. Lebih got anak tanya urutnya tak tarik yuk. Itu dicung perata daripada tengok hana ikan semaya. Semangat ni pegah lagi ni. Tapi mana ni 60. Ayah dengan mak bersabar-sabar. Dengar kan? Cara dengan anak ni. Nyo je long pegah, long ahli pendidikan ni. Mungkin anak-anak ibayu dari munyo ramai je SMA 2 ni. Long ahli pendidikan ni. Wakil kepala sekolah bahagian pendidikan ke sekitar 8 tahun ni. Tak tahu anak ni tu. Nak paling anak ni tu ana. Kau yang paling urus sini dia yang paling ni. Jadi mana ni yang batat tu? Yang batat tu mah aduh. Dia bicara dengan ni. Dekat buaya. Dek, ikah malam baru tengkukah ditegur lu. Kepegahkah garu bak rumah bud. Udah. Ayah muda kecil. Mak ia mentau. Habis tu dia buaya ayah tu bit. Teruk mak. Adik, betul kita kepegah dia ayah bunuh. Semua beli lagi ni. Ya kan, menyambung ayah tu anak mangai dengan ni kata saboh ke, saboh lembut. Mana sebaliknya? Kadang kau Rina kena kuat-kuat pepet. Salah, namanya juga perempuan. Urina punya anak pepet, dia anak laga. Bahkan laga Urina karena pepet. Dong kalian Urina dengan pepet tu, leu baju bunga pepet. Dia semerah 2 buah ayam dulu gara-gara pepet. Dia musuh 2 buah raga dulu gara-gara pepet. Di rumah sang-sang menol. Punya Urina hana pepet rumah-rumah hana hi rumah gitu. Ya, Urina cibung pepet tu. Dengan tu di rumah tu. Lalu punya tajak na rumah tu Urina kali dulu sampai tong rumah. Hana hi rumah. Tapi pada tajak bak rumah tu. Baru sabut beragam, oh aku jenis dia ke? Kali dia Urina, aku jenis dia ke? Nah, kamu menang rumah lagi. Asal kamu menang, kamu menang. Urina tiba menang aku. Ya, bagi dia tahu Urina tu, Urina dia menang. Hai, ladung Urina yang pepet. Adik! Dah duduk dengan syat dia. Adik! Ijak kita ni. Mana mak kadang-kadang tu? Yang ayah banding mak pepet, ia mentah. Habis pepet mak kagak gemerah ni, baru dah yang jadi, dah. Kurang, ikah dengan mak aja gak juga. Yang ni dia mampun dia cepat rumah mati itu. Benar. Yang baik benar dulu syin, saling menyalahkan. Ketika ayahmu pepet, gege dia mak, ini ada besar ni. Baru dua orang pepet sampai tadi, harap pu apa dia ni. Ayah dah dengar sampai tadi. Kah, bunyi kayak ikut dia anak ni, ikut ni dah kena, kau kena anak ni. Yes. Baik, nak sobela. Ni. Nyo anak so mi, anak dah. Nyo yang paling penting tengok mi. Hana guna harta. Tungku, ilmu nablang 2 hektar tungku. Hana guna.
Tengku, elong tanah sawit na bacut bawah kapleng tengku, anak guna. Tengku, elong na motor tengku, anak guna. Tengku, elong rumah kuraya, anak guna. Yang guna tengku long pegang, anu. Ni pegang Nabi. Idza mata banu Adam, ketika seorang anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali heboh perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang meninggalkan bekas. Yang juk keramik masjid, yang juk semen masjid, yang juk ano masjid, angka sedekah jariah ni. Ni cok kaya tikrek ni keun bak abah 4 daya long tikrek abah ni kudu bak balai nyan abah paling kurang tengah abah tahana long ni bak abah na balai nyan na kaya long tikrek bak balai nyan abah. Yang ke yang sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat ni. Ai ni nyolong pegah, nyolong kemaah kan bela-bela. Karena memang hendak pegah abah. Acik ni kalau kelebihan orang yang dua ke tengok. Suami isteri yang semua buat anak ron. Nyok kan anak murid kau yang tu. Mungkin ron nak jamun nak pernah nak buat kena. Nak kalau ilmu tengok cara ni pernah tengok. Watai pernah kau dua orangnya lah kau binonya meninggal dua Allah ni. Selama awaknya macam dia pernah kau selamanya niku ilmu mengalir kepada orangnya niku. Maka dalam kubur tinggal awaknya terima-terima saja. Ilmu yang bermanfaat. Kalau pegang mangat haji orangnya ni. Jawab. Mangat tu. Kenapa pegang? Orangnya tiga laku weh. Ditanya malaikat. Pakai mangat dalam tepi dah ke? Ramai orang kirim. Ramai awaknya kayak kirim je. Rupa di sampingnya nama seragamnya kirim-kirimnya. Kena merupak sagai kok. Anak kau kirim terputum salahnya ni. Hai. Ilmu bermanfaat mengalir selalu. Lun ceramah lagi no. Lun nak gure lun merupak pahala. Gure lun lah merupak pahala. Gure lun lah merupak pahala. Mengalir. Maka di danyo tu pernah kegap yang gak. Anak muda, anak muda itu. Contoh anak muda yang anak ilmu. Ijak iungan tengah hidup di samping. Ijak tangan. Ana api. Pahatikah nasib. Ana pernah ke asyiknya. Tak ke pernah. Pernah ada tu. Nama acara kedalat, no kecok. Nyo. Si kamen. Perkara je. Biji kamen ni. Dia di main deku. Dasar orang main, dasar lam urang pernah. Maka pelihut. Bapak-bapak jamu nak tinggal pernah batai bagi jaga gop. Batai jamu-jamu ada masa-masa komplit ada jamu-jamu jaga jamu kana. Antip ngan herom ematen. Pah lewat banggani bro. Ani wajak. Ana udah Allah tak ngoyak le. Apa ngam ematen dah haji ke pernah. Pernah tu sehingga banggalian cara ematen gua. Ke pernah gop. Yang pernah pun akan merumpuk dah dahsyat. Yang terakhir pula waladun salihun yad'u lahu yang mengalir pahala. Anak drone tengah je kebun. Contoh lu pegang. Mesti maklum gua Allah tengok lu. Lu belajar ceramah ku bibi ilmu yang anak maklum, maka maklum ku bibi pahala dari Allah tapi walaupun hana kunyit ke maklum. Maka lu pegang punya anak tu ulama ni. Ilung watai abu paluh gading. Abu tu di belah dia. Abun sama langa. Abu payah pasti. So yang senang. Contohnya yang senang ni. So yang senang. Urang syiknya. Tidak bayang menyana anak tu ulama. Na anak tu urang soleh. Nyo anak tu palih mati. Kemaah. Tak urat samping palih, tak urat juga palih. Ikannya kadang-kadang anak tu lain. Sabah pencuri. Sabah tiap kabe-kabe. Sabah menganjar. Kiban udip dalam kubur tengah tu. Tapi anak kena limang tu. Sabah tengku, dua buah tengku, yang kelihatan kibak dayah, yang kekuat yang kahwin dengan tengku, yang kelima. Oh ni, mana ada dia ni? Patem sapat di rumah. Allahu Akbar. Pagi si. Pakai mah. Cim jauh pagi si. Di kampungnya pagi si, dalam sabah rumah paling na rumah yang paling berapa pagi si? 2 roh. Paling na, nyamanya na. Kan kala, putra kaya bakat ron. Paling na rumah yang 2 roh dalam rumah. Bukan. Ikannya anak tu 6, tanya 2, 8, 2 yang semayang, 6 anak semayang. Je kebun. Kuimu, dah kuimu. Oh, Ron. Kuimu, tak kemah, menyana orang meninggal dalam kampung. Yang lu mana ke Ron? Naik ke mana buat ni? Padin percaya di kampungnya, tena orang meninggal anak ke mana main? Cip tak? Kan hana hai ke kah nyui. Yang dia di kamera nak ibu. Tak kemah.
Dan tu yang mana mayat kau? Pacaran meninggal atau mana? Ya abu ibu mat mana mayat tiji, mana mayat tiji, mana mayat tiji. Tengok buka rumah ni muda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu ibu kamu mandi. Berarti abu ibu. Ijak di muda ramai. Ibu kamu meninggal kau cerai. Oh nak berdoa ke? Cuba, kat mana? Oh, kat mana lah? Cuba jalan ke mana? Apa ini tu? Kali nak menang ke mana mereka? Nak ibu keluar, nak ibu 7, nak ibu 10 dah. Nak ibu bunga-bunga kat orang ke? Okey, nak berdoa ya. Baiklah. Tajik mat. Okey, tajik mat ibu dah dah. Ya, karena hana ilmu tu. Akhir pun ikut dia dua pemuda. Cuba cerai. Oh, tak apa pada sendiri dia. Abu ibu tak apa pada sendiri. Abu ibu hek ke mana kau? Abu ibu pada sendiri bayar apa? Kau dah sendiri. Di mana pada sendiri? Batai leh mana ikut nak muda. Kadu bang, buat 50 juga. Main tak tu? Satu hal cuma ini. Ni yang perlu pegang putra punya hana anu tanyu hana ilmu 20 tahun akan datang ancu Anak sone berdoa tu. Dah kemah tu. Ni anak tayo tu pula kemah anak-anak bud. Payuk kat kedai tu. Duot sebelah tu. Kemah tu. Oh, anak mau ban ni pekon. Tidak ada ilmu, mereka tidak menjadi anak soleh. Maka punya anak soleh paling kurang. Dek, ya. Buat siku. Belum tunggu hang kutem le jai kula, ja. Oman tunggu lo perlai kula ngambut tunggu. Ja badaya. Nah tu. Dah kemah habis SD yak buat ni. Nak je kurung kah? Manyo kalau juk kurung tu, ikan baru. Nya tu. Ni. Lo pegang nya anak buat. Dengar ke? Patah tunggu bahagia punya anak dia buat dengar. Tanya sebab benar tu sang-sang tu. Tak boleh binatang. Semua dah mau. Sang-sang itanya dengku, ni nak kemah. Menya anak tiba itulah ka bangga dah habis. Anak tiba itulah bangga dah habis. Man hanya ijai itulah tu. Ya ijai itulah, tapi beg tua ja ber. Ni. Anak baik itulah. Bijak itulah si panjang berat hanan. Ya. Iwa rumah. Tengok sakit. Dia mak. Apa mak? Okey. Bukan sakit mak. Boleh. Agar mak, tengok mak kan. Bijak ngelung mak. Jadi doktor mak, dapat kuliah ngelung Medan mak. Tengok ibu bakron mak. Nang itu. Tapi pun nanti ada ni. Dan ni tanya wadah sakit hana perlu ubat ni. Wadah sakit hana perlu impu. Wadah sakit hana perlu rumah sakit. Putra sakit perlu dua. Nah ni pun. Ilung kami kalau bayi pegah mana nesut dia impuhnya. Ilung hak aku je ubat ni. Satu menggadang kadang-kadang aku je ubat. Nepolong ke rumah. Dia rumah sakit itu. Yang kerap mati ya. Ya ni pun. Yang pegah-pegah menan kerap mati. Lepas tu nama mak roh cara ke pegah-pegah mana? Yang kerap mati. Tapi dia pegah-pegah bawanya. Kerap mati ya. Mana dia pegah bawanya? Yang tanda-tanda ni. Hai ke fikir rumah sakit tu. Hai ke fikir ke je ubat, hai ke fikir impu. Tapi menyana anak yang soleh ni. Ha? Jangan. Assalamualaikum mak. Masalah mak sakit mak. Sakit mak. Kalau mak tak ada mak. Kalau orang mak sakit, mak pun sakit. Mak kerja ubat. Aku je ubat je mak. Orang salut tak aku je ubat. Bulunyung-bulunyung kau musuh ni. Musuh bulunyung tu. Tak aku je ubat. Ni kalau. Kibang mak hanya tamat tak apa jero kau baca doa biu. Kah bak dayah kena doa-doa kau berdoa bak tengku. Nya mak nah kau berdoa mak. Kau pegang tengku mak kan nak bagah pulih mak kan dia baca ayat kursi mak. Kau baca ke dia ayat kursi. Nak bagah pulih lam yasin mak yukun mak. Nak baca ke dia nak bagah pulih long ulai sakit nama oh. Nya sebelah nya ada mata pun kau ada ke dia. Nya kau ada kalau mana. Ija anak ni baca ayat kursi baca yasin. Tenang hati dia kata ni anak jak buat le ke lebe Padum ramai orang punya anak-anak yang dipejak ikulai ron. Watai kajet ke urung, watai kai kerja ni ku. Mama anak tu rile, maya anak tu rile. Pakon. Karena sibuk dengan kerja, sibuk dengan peng. Nyo kejadian. Tapi anak bak buat memang anak tak kaya-kaya.
Anak bak buat memang hana tak ngeri-ngeri gitu. Anak bak buat pakaian biasa-biasa macam. Tapi guna patih doa orang yang luar biasa. Nya nak bak buat anak tu bahagia. Ni habis sekalian. Adik, nak senang ya buat. Berjet ke anak so. Berjet kamu doa ke mak ngan a. Kia ya buat ini buat jadong. Ramai hai gue. Tadi yang tak mau baik. Tapi betul gue. Nyol ke mah. Ilung letak dakwah kan. Tapi nyol bere. Nyol baju seragam pakai pita lo ini. Ani inang yang pakai mahkota lo. Oleh tu tujuan ada kopi. Ini tak pakai mahkota lagi. Ni rapi-rapi, bunona penampilan. Mana tadi yang penampilan tadi? 1, 2, 3. Ini kalian yang mungkin ayang kelilike, ya Allah. Akan kadang kaya lagi ya. Mungkin ayang kelilike menantu. Yang kuat ada kalian anak gop, dengku hawa, dengku nanti dalam dengku ada pengumuman hadiah. Nah yang pengen helike. Dari war rumah gede anak-anak, tak bakal hantar melupa hadiah ni. Alah, hai mak, hai anak berdoa guys. Nyo bila perlu bu, nyo pergi hadiah dua orang. Nyo kan anak ni, tu ke kemana? Biar anak ni mentang hadiah mak yang hadiah. Gimana cara hadiah tu? Nyo kan anak ni. Lomba pidato, lomba but, lomba nyo, lomba ji, kan anak ni. Tinggal ke mak. Ayah ikut lomba azan. Yang ikut Bang Baka, Bang Lah, Bang Gade, Bang In. Yang lomba azan, ayah. Dan mana anak ni jarang-jarang azan, ayah haji azan. Mak lomba apa? Lomba cerdas cermat. Betul ini. Nah, ni ada lomba azan anak ni tu. Gohoi. Inilah dia penampilan pertama lomba azan anak kita Muhammad Rizki. Ya amin. Maju Muhammad Rizki. Inilah nomor kedua Muhammad Ashraf. Maju. Tolong ke gaya. Inilah lomba azan Urumshi. Nomor urut pertama kita panggilkan Bangla. Nomor urut kedua mari kita panggilkan Bang Daud Pinehdan. Ya niku, pemegaya. Ibu-ibu ikut lomba cerdas cermat lah. Ni ni cerdas cermat. Kami dari kelompok A, yang punya anak ni. Kami dari kelompok A, saya Saraswati, di samping kiri saya Ainul Mardiah, di samping kanan saya Cut Tarifuna. Ya, menyiru. Hari kan Mak Adi. Tolong ke Mak Adi itu. Inilah kami dari kelompok A. Saya sebagai juru bicara Kak Nah. Di samping kiri saya Kak Lama, di samping kanan saya Kak Tun. Nah, begunan ni. Sebab dia mana ni? Cara liwan nak miak mantap. Hai, yang menyabak you buat anak mi. Anak mi kah dia ya beronyo. Jangan doa kalau bayar. Kan ada ya apa tu? Dia ada ni tiura ya apa tu? Wah, nam kaya apa? Tengah nam kaya apa? Puan kurang ni wah. Kalian ayah dengan main mesti malam mana ayah tu. Kepukat le pengumuman di tungguimu. Pengumuman malamnya nabut. Langkah kedua di belakang, tengku kanan di depan. Kepukat pengumuman ni tu. Ada tepung. Yang anak ni 3 anak apa ramai? Ai. Apa? Pom. Pom halang gerak anak ni. Ikah dengan ngau ada dengar nabi belakang ayah kah nak kejak ada kepo gitu. Lama pulang dengan anak kata baik gol gitu. Dek you anak miak mentang dengan si anak. Yang pegang lagi pegang mana tu? Lagi pegang mana? Puk kedua kedai tadi kah? Anak puk dua kedai tadi. Anak ni getam dua kedai. Ikutnya pok dua baru buang. Yang paling parah lah tu. Ni, idana menyandikalan anak roya ubuk-ubuknya yang merukuk nama ni. Ayah ini apa ni? Pengelah anak birkot tu. Tapi ni kalau bapa ayah anak birkot tu lagi kena pot. Iban aku pengen rokan tu. Ajin bayang. Yang ada pegang abang tu. Ikah dengar birkot. Bila birkot pegang. Ikah dengar birkot. Ana lu, ana birkot lu. Wana, mankah bekas birkot. Yang baru Bate ku kamong lang kamaka, na aku dengar utir ruko na bo. Na ruko anak, hai, ku pingat kah ba? Teka pikir ruko. Nyan merokok ikah,
mengganggu kesehatan, rusak kesehatan paru-paru baju. Yang ayah abah rokok. Kekelah mana? Kalau kita nak tinggal tu, kau ada, right? Jawab yang baik mamplu. Oh ya, ada rokok dia. Dalam arti banyaknya berarti paru-paru boyah ke kanju. Kita nyoh hana contoh dengku. Hai. Anak miat you semayang. Ayah ngan mah anak semayang. Si ayah saya kamu mereka kena janduk. Warna janduk saban dengan warna badan. Hayyalah salat. Ikutnya langgar puh lumoh. Lep. Buk rumah dari rumah. Oh lah kok okey kan. Kalau depan tu, kok lumoh ke? Rak kaban lumoh lah kok. Lata hantom de, masjid hantom de, sembahyang di rumah dan yang pegah tu semoga anak kita yang menjadi anak yang soleh. Kipas kena soleh. Anak dengku tanya salah tadi. Yang pegang alam, ikan nak dengar dakwah besar, yang dakwah besar juga, ikut Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Tak, aku tapi ikut Nabi Muhammad aku. Di rumah, hana contoh. Maka deku lah kemah deku. Pakon anak tanya orangnya deku galak ijak nganggap tu. Hana urung di rumah. Pakon galak pegah abang nganggap tu. Hana mengadu pegah abang di rumah. Pakon mengadu cerita nganggap tu. Karena boleh cerita rumah tu. Ayah dengan mak sibuk. Ayah sibuk minta pek, mak sibuk dengan HP, mak sibuk kedua dengan kelompok roh. Hana kita fikir ke anak ni. Padahal anak-anak yang ubeno tu boleh fikiran daripada gedanya. Laki maaf tu. Ayah orangnya menyaduk dengan anak alergi. Laki maaf tu. Ayah dengan mak menyaduk dengan anak alergi. Bangga kun ayah lah bawa kedai kopi. Anak ke? Saya lagi ke? Saya aku nama jiran ke dia. Barosa tengah duduk baju bu, tamang ke? Itu dia ju. Anak ke ya lagi ke? Dia fikir kagak tak yang ya anak ni kegoknya. Pada anak ni peledong ayah. Ijak segala bak ayah pun pegang. Ayah anak ajak berapa bulu dah. Aku anak ayah kau kerja. Ayah lu anak kerja lagi. Itu kok boleh dengan lu. Dah nak ayah di tempat je. Kau nak pegang abang anak menancit mak. Iwo tiga anak yang kakak SMA bak drone, bui pegang bak drone. Mak, nanjak deh. Hai mak, kok ngeri pula mak kulah. Kecak mak kulah kan. Nah abangnya mak. Okey mati lu. Berelah. Okey mati adik. Bukan berelah berarti anak mak cantik nak urung kem. Tak pakai kem zero tu. Katanya boleh. Ini kem katanya berelah. Nyan kalau tapi mak ikutnya mak kan abangnya mak kan itu dah galak itu lu. Nyan anjing. Menyaikim kan nopu nak tengok bina juraga dia pai pegang galak baik le pegang abangnya abang punya galak entu dah nak kerja dah dumpu baik waktu SMA lu menjaga kalau nak iya kalau dekat kutu hai bang dia mana dah pegang nya dia punya pegang bak mai you know ni ada pegang le bak mai pegang le bak ngan ikut bak ngan abang ni galak pui keringan tambul ini kalian Hai, betul dengan anak. Anak ni ubut-ubut tacok dalam lambung-lambung. Senang dia anak ni hawa tahu dengan cek galak dia ni ubut-ubut dengan nyo anak ayah pegang abang rumah memberi mop jangan lagi angkit hal lewat. Asal kau pegang abang anak kat kasar ni. Beraya. Ayo lalu. Ha? Yang berapa ya? Yang rumah itu habis buka apa? Ngan perumah ni menang cara pegang abang. Pegang adik. Ha? Anak dia ikut? Apa dia? Ulong-ulong dia. Anak mesra melimau. Acik dah kaya anak sayang. Ganu tahu menang tu sayang. Buat hati mak, buat hati ayah. Buat kena ni. Tidak kena. Ayah anak mesra ya. Ya Allah anak ayah. Kecam kagak. Tenang. Ini juga ada kenanya. Ni apa? Kan ayah berdek-dek. Apa yang saya penuh ayah ayah. Kagak mah aku. Ngan mak aku menang. Ngan perumah warga
pegat dah dengan permoh. Dengan permoh dia pegang abang. Cinta, sini saya. Nah, kejap permoh. Apa abang? Allah, permoh abang. Jadi abang nak minta. Hai, anaknya got hanggot bakdo tu. Kan bakdo. Yang pegang tu, ada ke? Yang kau ada keadaan ni dah. Yang tak ada ke, yang berok-berok ni. Yang berok-berok je dia kena. Tak mati orang pernah. Yang lucu tu, baru mau buat. You know, home. Baru mau buat tu. Anak dia paling-paling, anak dia batak-batak tapi dia suka hanya tu. Tak apa hanya. Asal kan apa? Kau pengen main. Punya tingkat ayah pengen wajar tu. Punya ayah benar pengen. Mari jap. Hai pak. Gue mana keluar balung dia. Yang ayah. Tapi punya katruk mai kangen. Punya tingkat suami yang datang, lako yang datang biasa. Punya katruk perempuan.